Bagaimana kita nak jadikan kita tu ummah yang bersatu? Dia tidak akan jadi penyatuan itu kalau sekadar kita menyebut kita bersatu. Bersatu adalah siapa? Sebab tu dalam ayat lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik. Maknanya kadang-kadang Allah menggunakan perkataan ummah yang satu, khaira ummah. Perkataan ini sering diulang. Bagaimana kita jadi khaira ummah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang dikeluarkan untuk manusia. Pertama sekali, ta'muruna bil ma'ruf. Kamu kena suruh orang buat baik. Siapa yang memulakan? Tentu sekali para anbiya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita kepada Islam ni untuk melakukan kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf. Jom kita buat baik. Maknanya ajak, pertama sekali kita ajak. Kalau kita nak bersatu, dia punya channel dia apa? Channel dia Al-Quran dan As-Sunnah. Ajak manusia kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni dah infak ke belum? Kalau belum, pergi kat link di bio tau. Ta'muruna bil ma'ruf, buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kamu cegah buat munkar. Tak cukup ajak orang buat baik, tapi bila satu kejahatan itu dilakukan, kalau kita tak ada unsur-unsur teguran, tak ada elemen teguran, mekanisme teguran ni, maka kita akan hanyut dalam kerosakan. Kita hanya suka buat baik, tapi tak apalah, buat jahat tak ada orang nak tegur. Makna akhirnya bila kebaikan dan keburukan itu dibuat secara seimbang, akhirnya yang mana menang? Racun dengan madu letak sama-sama, akhirnya racun juga yang menang. Maka atas sebab itulah bagaimana kita nak menjadikan kita ni ummah yang bersatu. Kena merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW, ikut kata-kata alim ulama tentang bagaimana kita nak bersatu ni. Tidak boleh ikut idea kita sendiri. Kadang-kadang idea kita bagus, rupa-rupanya apa yang dicanangkan itu adalah idea yang barat, idea yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ikut channel Al-Quran, bagaimana Al-Quran menggariskan kita nak bersatu macam mana. Bayangannya ialah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi cuba kita banyak melihat kepada Al-Quran. Mudah-mudahan penyatuan kita ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.